min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Disebut demikian. Fadajja nasu min ahli, yang lalu beberapa orang daripada keluarga dia merintih dengan kuat. Waktu mana berlaku kematian ni, lalu tengok keluarga dia ni terkejut. Allah mati di kalangan sahabat ini. Faqal la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqul. Lalu Rasulullah sebut terus, jangan doa ke atas diri kamu melainkan dengan doa-doa yang baik, kerana setiap para malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan itu sendiri. Ini cara demikian pada diri kita. Waktu mana kita dalam keadaan yang suasana kita, keadaan pada diri kita saat segetir itu, doalah yang baik-baik. Bila kita doa yang baik-baik, maka malaikat akan mengaminkan doa-doa kita ini sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sahabat-sahabat yang datang. Betapa dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ramai tenggelam dalam emosi dan kesedihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, kamu jangan sedih dengan kematian seorang. Jangan kamu emosi dengan kematian seorang. Baginda mengingatkan kita agar tetap menjaga lisan kita. Di saat mana berlaku kematian seorang tersebut, Ustaz, Kak dah beli buku tersebut. Terima kasih Kak. Kak Aniza Tajuddin. Ya, terima kasih semua. Kak, di saat mana berlaku keadaan yang dahsyat dalam kehidupan kita, kita tak naklah kematian isteri kita. Kita tak naklah kematian suami kita. Tak naklah kematian anak-anak kita yang kita sayang dalam hidup kita. Tiba-tiba Allah mati. Yang kita kena terima hakikat itu. Kematian itu berlaku. Kita tak nak kematian bonda kita. Kita tak nak kematian ayahanda kita. Tiba-tiba Allah mati. Allah wafatkan mereka. Allah matikan mereka. Bagaimanalah rasa kita saat itu? Bagaimanalah perasaan jiwa kita saat yang demikian? Mereka pun tak nak kita meninggal dunia. Ni kehidupan dunia. Tak ada orang yang nak kita meninggal dunia ini sendiri. Di saat mana kita ni di antara orang-orang terbaik di kalangan mereka. Tiba-tiba Allah matikan kita. Allah matikan. Di waktu itu, emosi ni tak terkawal. Syaitan pun masuk. Di waktu ini kita kena jaga sangat mulut kita agar kita sebut yang baik-baik. Mengapa? Kerana para malaikat hadir pada waktu itu. Malaikat dekat dengan jenazah. Malaikat ada dekat saat itu. Di saat mana kematian yang berlaku ni, malaikat bersama di saat tersebut. Kemudian mengaminkan setiap kata-kata yang dibaca dan yang dilihat. Tapi mereka mengaminkan setiap ucapan kita. Ni semua di kalangan kita akan melalui demikian. InsyaAllah besok dan juga hari-hari yang kita akan lalui. Besok saya ada kuliah khusus di Tanjung Malim. Kemudian tuan-tuan yang tu insyaAllah pada pukul 10, pukul 9 pagi. Kita tak adalah pada pagi tu kerana saya sedang bergerak untuk ke sana daripada Shah Alam. Kemudian bergerak ke Kedah pula. Jadi esok mulai daripada tajuk yang akan datang nanti, ruh mula keluar daripada jasad. Macam mana keadaan ruh mula keluar sedikit demi sedikit daripada jasad kita ni, dan kita akan belajar untuk memahaminya insya-Allah. Ini tajuk yang ni pastikan ayah bonda kita, ayah-ayah kita, mak kita, datuk kita, nenek kita yang berada di kampung tu turut serta untuk kita nak faham terhadap tajuk bagaimana ruh mula keluar daripada jasad ini sendiri. Bukan ruh nenek kita je lah, bukan ruh ayah kita je lah, tapi ruh kita sendiri. InsyaAllah. Bagaimana saat keluar ruh ni, mula kita akan bincangkan detik permulaan sakaratul maut yang akan terjadi insyaAllah dalam kitab ni ya. Sahabat-sahabat dapatkan kitab ni insyaAllah. Kemudian belakang kitab ni, sekali lagi saya sebut, ada nombor akaun untuk sekolah. 6 buah sekolah yang kita sedang bangunkan ini. Mudah-mudahan dia akan bawa manfaat kepada kita semua. Dan dia akan menjadi di kalangan kita ni hamba-hamba Allah yang soleh. Terima kasih semua.